Ni berarti ni pengurus masjid, pengurus surau. Baik, keadaan makmum ramai bercampur. Mari tengok ni. Sekiranya ramai makmum lelaki dan lain-lain, maka makmum lelaki dewasa berdiri di belakang imam kerana kelebihan yang ada pada mereka. Kemudian kanak-kanak lelaki, ini kita sudah maklum dah, kerana mereka mempunyai sifat lelaki. Kemudian khunsa, kan? Kerana diandaikan lelaki. Kemudian perempuan dewasa, kerana mereka pasti perempuan. Baik, dalilnya macam itulah. Ini berarti ni pengurus masjid, pengurus surau. Kalau kanak-kanak mumayyiz hadir dulu daripada orang dewasa, maka mereka tidak perlu berdiri di saf belakang saf lelaki dewasa. Kanak-kanak mumayyiz ni tuan-tuan 7 tahun, 6 tahun. Kalau anak saya 5 tahun dia mumayyiz dah, sebab kita didik dia dengan ilmu. Baik, kalau kanak-kanak mumayyiz hadir dulu daripada orang dewasa, maka tidak perlu berdiri belakang saf lelaki dewasa. Malah mereka memenuhi saf bersama lelaki dewasa kalau masih ada ruang dalam saf tersebut. Ya, jadi atuk-atuk, pakcik-pakcik ni ada ruang 4 orang lagi kiri kanan ni kan. Jadi budak-budak yang 7 tahun ke atas ni pergi masuk, penuhkan saf itu. Ya, sama ada dia dah khatan ataupun belum, masuk.